Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holdings Sendirian Berhad, Nasiruddin Muhammad Ali dan 21 lagi individu mengaku salah di Mahkamah Tinggi Kajang atas pertuduhan menganggotai pertubuhan menyalahi undang-undang. Pengakuan itu dibuat selepas pertuduhan baharu dibacakan di hadapan Hakim Latifah Muhammad Tahar pada prosiding di Mahkamah Kompleks Penjara Kajang. Dalam prosiding itu, Nasiruddin dan 12 tertuduh lelaki dihukum penjara 15 bulan, manakala 9 tertuduh wanita masing-masing didenda RM4,500. Mengikut pertuduhan pilihan itu, kesemua tertuduh telah didapati menjadi anggota kumpulan Global Ikhwan Services and Business Holdings yang merupakan satu pertubuhan yang menyalahi undang-undang. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Bandar Country Homes, Rawang antara Oktober 2020 hingga 11 September 2024 mengikut Seksyen 43 Akta Pertubuhan 1966 dan boleh dihukum di bawah peruntukan yang sama. Zaharul Alam, Yahya Syahir, FMT.